Jom kita patah balik ke masa lalu, ke saat-saat paling genting dalam sejarah Malaysia. Kita tak akan cakap pasal tarikh dalam buku teks je, tapi kita akan selami detik-detik terakhir yang penuh debaran sebelum Persekutuan Tanah Melayu lahir sebagai sebuah negara merdeka pada tahun 1957. Persoalannya, macam mana sebenarnya semua ini berlaku? Macam mana satu era penjajahan itu berakhir dan macam mana sebuah negara baru yang penuh harapan dan semangat dilahirkan? Jom kita bongkar ceritanya. Semuanya bermula pada malam 30 Ogos 1957. Cuba anda bayangkan suasana dekat Padang Kelab Selangor yang sekarang ni kita kenal sebagai Dataran Merdeka. Udara malam tu mesti rasa lain macam, penuh dengan debaran dan penantian. Beribu-ribu orang berkumpul, tak sabar nak tengok sejarah tercipta depan mata mereka. Perancangan malam tu memang teliti. Setiap minit ada maknanya. Tepat pukul 10 pagi, wakil-wakil parti perikatan, segak berbaju Melayu hitam, mula ambil tempat masing-masing. Ini simbolik tau. Ia menunjukkan barisan kepimpinan baru yang dah bersedia. Lepas tu, setengah jam kemudian, barisan pemuda pula mula berkawat, seolah-olah mewakili wajah generasi baru yang tak sabar nak sambut merdeka. Bukan sikit-sikit tau, seramai 300 orang pemuda berbaris dengan penuh disiplin. Ini bukan sekadar perbarisan biasa, ini adalah simbol kekuatan dan kesediaan generasi muda untuk pikul tanggungjawab sebuah negara. Semuanya di bawah pimpinan seorang yang bernama Ismail Bontak. Dan kemudian, sampailah kita ke saat yang paling ditunggu-tunggu. Makin dekat jarum jam ke pukul 12, makin kencanglah debaran jantung semua orang kat Padang tu. Inilah dia, detik penamat kepada penantian berpuluh-puluh tahun. Pukul 11.58 malam, tinggal 2 minit je lagi. Tiba-tiba, satu arahan diberikan. Semua lampu di padang dan kawasan sekeliling dipadamkan. Gelap gelita. Boleh bayangkan tak suasana masa tu? Sunyi, tegang, mungkin cuma bunyi debaran jantung beribu-ribu orang yang tengah menanti fajar baru. Tepat je jam 12.30 malam, dentingan jam besar memecah kesunyian dan semua lampu dipasang balik. Dalam beberapa saat yang mengubah segalanya, bendera Union Jack diturunkan buat kali terakhir. Era penjajahan dah tamat. Seterusnya, dengan penuh megah, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dan buat pertama kalinya, lagu negaraku berkumandang. Lahirlah sebuah negara. Sebaik sahaja bendera baru kita sampai ke puncak tiang, Tunku Abdul Rahman terus mengetuai laungan keramat Merdeka sebanyak 7 kali. Laungan tu bukan sorakan biasa, tapi satu pengisytiharan semangat dan kebebasan yang disambut dengan gegak gempita oleh semua orang yang ada di situ. Sejurus selepas itu, sebagai tanda penghargaan, pasukan pemuda perikatan tadi tu hadiahkan seutas rantai dan pingat emas kepada Tunku. Dan pada pingat itulah terukirnya gelaran yang kekal sampai hari ini, Bapa Kemerdekaan Tanah Air. Satu pengiktirafan yang sangat bermakna betul-betul pada malam bersejarah tu. Okey, kemeriahan malam tadi tu bersambung pula keesokan paginya. Pada 31 Ogos, upacara rasmi pula diadakan di satu tempat yang dibina khas untuk saat ini, iaitu Stadium Merdeka. Semangat orang ramai memang luar biasa. Bayangkan, seawal pukul 6 pagi, dah ada lebih kurang 20,000 orang penuhi stadium. Semua tak nak lepaskan peluang untuk jadi saksi kelahiran rasmi negara mereka. Majlis pagi tu memang gah. Semua orang penting ada. Kerajaan British hantar wakilnya, Duke of Gloucester, Raja-Raja Melayu kita semua berangkat hadir. Dan sudah tentulah, Tunku Abdul Rahman sebagai ketua kerajaan yang baru berdiri gagah di situ. Kehadiran semua pihak ni melambangkan peralihan kuasa yang diiktiraf dan berjalan lancar. Dan inilah dia saat paling penting pagi itu. Duke of Gloucester secara rasmi menyerahkan surat perlembagaan serahan kuasa kepada Tunku. Dokumen inilah yang secara sahnya menamatkan pemerintahan British dan bagi kuasa penuh kepada Persekutuan Tanah Melayu. Boleh kata inilah geran kemerdekaan kita. Nah, bila kuasa dah diserahkan, tibalah masanya untuk Tunku membuat pengisytiharan kemerdekaan secara rasmi. Lepas tu, diikuti pula dengan beberapa lagi simbol kedaulatan yang mengesahkan lahirnya sebuah negara bangsa yang baru. Lepas habis je baca teks pemasyuaran kemerdekaan, Tunku sekali lagi melaungkan Merdeka 7 kali dengan penuh semangat. Tapi kali ni laungan tu disahut oleh 20,000 suara dalam stadium. Bayangkan gema dia macam mana. Mesti gegar satu Kuala Lumpur. Selepas laungan gemuruh tu, ada 3 lagi tindakan simbolik yang sangat penting. Pertama, azan dilaungkan sebagai tanda kesyukuran. Kedua, bendera kita dinaikkan secara rasmi dengan iringan lagu negaraku. Dan akhir sekali, 101 das tembakan meriam dilepaskan.
Ini macam satu pengumuman rasmi kepada seluruh dunia yang memberitahu sebuah negara baru yang berdaulat telah lahir. Cerita tak habis kat situ lagi tau. Hari bersejarah tu masih berjalan. Ada beberapa lagi langkah penting yang perlu dibuat untuk lengkapkan pembentukan negara kita yang merdeka ni. Sebelah petang tu, peralihan kuasa disempurnakan sepenuhnya. Pesuruhjaya tinggi British yang terakhir, Sir Donald MacGillivray, berangkat pulang ke England. Ini secara simboliknya menutup buku era penjajahan. Dan pada masa yang sama, kita membuka lembaran baru bila Yang di-Pertuan Agong yang pertama mengangkat sumpah sebagai ketua negara. Lengkaplah sedar institusi sebuah negara yang berdaulat. Jadi, bila kita imbas kembali semua detik-detik ni, ia buat kita terfikir kan, semangat perpaduan, harapan dan keazaman yang begitu membara pada 31 Ogos 1957 tu, apa agaknya makna semua tu untuk kita semua pada hari ini? Sesuatu untuk kita renung-renungkan bersama.